Kita dekat Dusun Bonda. Kita ada ride and glamping dengan kawan-kawan. So tu bilik kita, tu bilik sahabat-sahabat yang lain. Nak masuk pun si Arik dah tidur. Macam tu lah lebih kurang. Belah sana ada member dia tengah rehat. So dekat sana ada kolam, ada sungai, jangan mandi sungai petang tadi. Ni kita boleh buat BBQ. Sana ada dua kemah. Kau dah balik ke kan? So ini owner BMW ni, tapi dia bukan duduk dekat kemah ni, dia datang menyebuk. Kemah dia kat belakang. Tu toilet pun bersih kan? Toilet bersih. Sejuk, air panas semua ada, alhamdulillah. Surau ada. So setiap kemah tu dia ada toilet dia. Bersih. Kita pergi makan.